Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Cik Man yang telah berbuat merawat isteri saya baru saat ni. Terima kasih banyak Cik Man. Saya lega saya tengok isteri saya selepas Cik Man berbuat saat ni. Sangat berbahaya untuk belajar ilmu dalam media sosial ni Cik Man. Ilmu dalam boleh jadi macam mana? Boleh jadi serabut. Saya tengok isteri saya, dia belajar dalam media sosial ni. Memang ayat Quran. Dia belajar dekat seseorang. Lepas tu belajar sampai dia jadi tak ingat apa. Belajar sampai dia tak ingat apa. Tak ingat apa satu pun. Nak ambil semayang ke, nak makan ke, nak minum ke, apa satu tak tahu nak buat. Jadi blur, jadi kosong. Jadi macam kita tengok dia badan saja, tapi fikiran, hati apa semua tak ada. Macam dia duduk dalam alam lain, bukan alam dunia. Tengok cara dia. Tapi lepas Cik Man berubat saat ni, Alhamdulillah, dia jadi sedar. Dia ingat, dia kenal kita apa semua. Jadi apa, nak rasa macam nak makan nasi. Kalau tak, nasi pun tak makan. Dah sebulan lebih dah. Sebulan lebih dah tak makan nasi. Duk minum air dengan makan roti macam tu ya. Tu makan pun lepas makan dalam 10 minit muntah. Dalam 10 minit tu muntah. Aku tu. Lepas tu badan dia jadi macam mana? Sedu. Macam tersedu muka dia. Badan dia tersedu. Lepas tu ayak mulut duk keluar sedia. Tapi Alhamdulillah, lepas Cik Man berubat saat ni, rasa sedu pun kurang. Lepas tu ayak mulut jadi keluar sikit-sikit . Kalau tak kah, tak berhenti, keluar ayak mulut duk keluar sedia. Selepas Cik Man berubat saat ni, rasa badan dia saya tengok rasa ringan. Jadi nampak macam lain lah. Jadi nampak macam sedia kalau tak kah nampak. Jadi nampak macam badan saja dia. Tapi fikiran ni tu bukan dia. Macam ada benda dalam badan dia. Selepas Cik Man berubat walaupun jarak jauh. Cik Man tarik macam mana. Tapi masa Cik Man berubat saat ni pun saya rasa takut. Cik Man cakap belakang tiang ada dalam rumah, ada dalam badan dia pun ada. Saya memang rasa takut sangat-sangat. Tapi nak buat macam mana? Walaupun saya berdua dalam rumah, tapi saya tetap semangat insya-Allah dengan izin Allah. Tapi apa-apa pun terima kasih kepada Cik Man yang sudi tolong berubat isteri saya saat ni. Terima kasih banyak-banyak. Cuma Allah saja yang boleh membalas jasa baik Cik Man. Alhamdulillah, saya ada tengok. Dah berubat dah Cik Man. Dah berubat dah 3-4 orang Cik Man. 4 berubat tu. Terima kasih banyak kat Cik Man. Apa-apa pun terima kasih. Sangat terima kasih banyak-banyak kat Cik Man. Saya syurkanlah siapa-siapa yang nak berubatlah dengan Cik Man. InsyaAllah dengan izin Allah, insyaAllah. Kalau Allah bagi sembuh, insyaAllah. Dengan Cik Man. Walaupun jarak jauh, insyaAllah. Boleh tengok Facebook Cik Man, WhatsApp ke, TikTok ke, apa ke, boleh tengok Cik Man ya. Terima kasih banyak kat Cik Man. Saya pun tak tahu nak cakap apa kat Cik Man. Nak terima kasih macam mana pun tak tahu kat Cik Man. Saya tengok isteri saya rasa lega dengan dia sembuh lepas perubatan dengan Cik Man. Saya tengok perbezaan dia dulu dari sebulan lepas dengan perubatan Cik Man, rasa berbeza sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dia tengok cara dia jadi lain. Apa-apa pun terima kasih kepada Cik Man. Saya syurkanlah siapa-siapa yang nak berubat
nak merawat ke apa ke, sakit ke apa ke, sila hubungi Cik Man. InsyaAllah dengan izin Allah. Dan saya assurkan siapa-siapa yang nak belajar ilmu lah, kalau dalam media sosial, kalau misalnya guru tak payahlah. Isteri saya dah rasa dah, dia belajar dalam media sosial, dia belajar macam ni, dia belajar macam tu, jadi macam tu, jadi blur, jadi tak tahu apa, jadi tak ingat apa. Sebab belajar melalui media sosial ni dengan orang, kadang-kadang orang ni dia suruh kita belajar, tapi penamat tak ada. Jadi betul, jadi blur. Isteri saya pun macam tu, belajar dalam media sosial, dia kenal satu orang, duk cerita macam ni, dia pun belajar dia, tu guru tak ada, adalah jadi blur. Jadi tak ingat apa macam tu. Tak payahlah kalau belajar dalam Facebook ke, media sosial ke, yang tak ada tok guru, tak payah. Kalau nak belajar, kena cari tok guru hak betul-betul, insyaAllah. Macam tu lah. Terima kasih banyak kepada Cik Man kerana sudi merawat isteri saya.